Oi, mantap lah. Alhamdulillah, ini aku suka ni. Kawan aku tak kumpau ni. Aduh. Alhamdulillah. Ni. Oh, strike. 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 Oh, padu arwah nak tekan. Makan geng. Strike ketiga. Oi, dah menang pula. Oh, strike geng. Oi. Tak padan dengan kecil. Tu dia terbang. Oh. Assalamualaikum. Alright geng, hari ni aku repeat balik spot tempoh hari yang lucut dekat sini geng. Mana boleh tahan, hati sakit tu. Pagi ni aku tak bersendirian, sebabnya aku dikunjungi oleh seorang sahabat jauh. Sahabat yang jauh, sebelum ni kami berinteraksi dekat dalam YouTube je. Dan hari ni dia sampai sini. Ni dia sahabat kita, Hamba Allah channel Hamba Allah channel lah. Nanti korang boleh subscribe channel dia. Datang pada jauh pada Kelantan. So rezeki hari ni aku pernah masuk spot di projek aku. Alhamdulillah. Okay, kita masuk spot Kapit Jau, ladang sawit banjir. Alright geng, aku tak nak cerita panjang. So terima kasih pada sahabat-sahabat yang sentiasa support AIC channel. Dan yang belum subscribe, mohon kasih subscribe dulu channel ni geng. So aku nak try kas balik spot yang lucut tempoh hari. So stay tune, jom simbat. Alright geng, ini dia spot melucut kan, haruan besar. Aku tak puas hati betul. Try, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Belum ada sambaran lagi geng. Di mana ikan haruan ni? Alhamdulillah. Alamak, aku nak berbelit pula. Dia ikannya ada. Lompat dia masuk bawah sawit. Alhamdulillah. Jauh dia makan. Berbelit pula tali aku tadi. Jangan lucut. Alhamdulillah. Saiz geng. Mantap. Aduh saiz. Mantap. Lebih 1 kilo ni. Makan dalam soft rock heavy cover FG Craft. Alright geng, saya pertama padu spot banjir Lubuk Kapit Hijau. Alright geng, mantap. Sambung lagi, kita cari lagi haruan. Mantap. Alright geng, alhamdulillah, syukur rezeki pertama saya elok geng dengan soft rock heavy cover. Mau cari lagi. Ikannya ada geng, cuma dia kurang rancak nak makan. Ini pun tadi jauh dia makan. Lepas tu dia ke depan. Lepas tu terbelit pula tu dekat hujung rod aku. Hampir betul. Mujur lah, tak lucut ikannya makan dalam. Sama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mari haruan, mari. Ambil lagi geng. Strike. Padu arwah yang tekan. Alhamdulillah.
Oh. Oh, sikit je kena. Alhamdulillah. Menunggu bukan main lama. Sekali dia nak bagi sekejap je. Rezeki geng. Strike kedua. Baru je sambung kas. Dia ada, dia makan. Alhamdulillah. Aduh. Ohnya garang dia makan. Allahu Akbar. Syukur rezeki. Saiz pun not bad. 1 kilo ada. Masuk Jud. Tapau. Alright geng. Rezeki tak ada sangka-sangka. Tadi bukan main lama aku menunggu. Alhamdulillah. Tak sampai 5 minit 2 ekor mencakuk geng. Try lagi sini. Mana tahu ada lagi kawan-kawan dia. Try lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Tersekat. Bismillahirrahmanirrahim. Try sambung kat sini pula. Tengok macam mana. Oh, terkejut aku. Makan geng. Strike ketiga. Oi, dah menang pula. Alhamdulillah. Strike ketiga. Allahu Akbar. Aku tengah terkejut tengok ikan aku lamjut lompat. Sekali dia makan. Alhamdulillah. Rezeki. Syukur. Allahu Akbar. Saya sedut elok geng. Makan dalam betul. Mantap saya sekali ni geng. Padu. Mana kawan aku tadi? Alright geng, makan dalam lagi. Tu dia, soft rock, heavy cover dalam mulut ikan haruan. So, kau tapau lagi, mantap. Ini saya tak rugi lah kalau tak tapau. Alright geng. So, sambung lagi nanti. Stay tune geng, mantap. Jom sembat. Alright geng. Alhamdulillah, syukur. Ini semua rezeki Allah geng. Rezeki Allah, aku cuma usaha. Ada rezeki dia makan umpan aku sembat. 3 ekor dalam jut, mantap. Sambung lagi. Mari Arwan. Kalau ada lagi kasih makan. Oi, sabar. Strike geng. Oi. Tak padan dengan kecil. Tak padan kecil, tapi ganas. Alright geng. Bukan nak belagak lah, sebab dalam jut aku ni kan, dia ada besar-besar dalam jut kan. Yang ni aku lepas balik lah. Yang ni aku lepaskan semula.
Sebab aku dapat yang besar-besar lah. Kalau besar sikit pada ni aku ambil lah. Okay, thank you. Alhamdulillah, tak padan kecil, dia punya makan macam besar. Sambung ni. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi mencari strike kelima. Okey, yang keempat tadi makannya tak padan rupa. Aku ikan besar, rupanya curut sahaja. Tapi curut tu kali ni aku tak tapau lah. Makan ni. Oh, tu dia terbang. Oh, terbang kau. Alhamdulillah, strike kelima. Mantap geng. Saya hari ni. Padu lah. Padu. Hei, rezeki kan, rezeki. Allahu Akbar. Makan pun dia. Alhamdulillah geng, alhamdulillah. Saya tu kilo ada ni. Mantap lah. Puati. Oi, mantap lah. Alhamdulillah, ini aku suka ni. Kawan aku tak kumpau ni. Aduh. Berapa ekor dah? Ha? Apa? 2 ekor? Oh, seekor. Oh, seekor pun dia bagi besar tu. Mantap weh. Tengok hamba Allah channel. Berapa kilo? Berapa kilo? 1.4. 1.4 eh. Cuba timbang ni kejap. Geng, ikan aku dapat tadi. Timbang jap. Aku lama tak terima ikan ni. Besar-besar kat sini. Yang kecil tadi. Ingat kecil eh? Peluk dia tarik. Oh. Tengok berapa. Berapa. Okay. Oh, 4 kilo. Tak sekilo dah. 4 gram je tapi besar. Dia besar. Alright geng. Kita tengok kawan kita punya ikan dulu. Tengok dia pegang 1 kilo lebih geng. Tak sia-sia datang pada jauh. Pada mana weh? Kelantan. Hamba Allah channel. Jangan lupa subscribe dia. Oh, silau tadi situ ke sini. Jangan lupa subscribe Hamba Allah channel. Padu geng, memang besar 1 kilo lebih. Lama aku tak naikkan haruan 1 kilo lebih. Tapi Alhamdulillah hari ni rezeki aku pun tak mengecewakan. Ni dia 4 ekor. Dia kurang 2 kilo lebih geng. Dekat 3 kilo jugalah. So Alhamdulillah sukses juga aku dapat hari ni. Jadi geng, untuk cerita pagi ni berkomplot di spot lubuk haruan banjir, sawit banjir bersama dengan hamba Allah channel part 1 aku tutup dekat sini. Dan semua strike aku hari ni menggunakan soft rock heavy cover geng. Soft rock heavy cover handmade daripada FG Craft 2. Link ada kat Shopee, korang boleh tengok kat Shopee. InsyaAllah mantap barang ni geng. So yang terima kasih sekali lagi pada sahabat yang menonton video ini, yang sentiasa support AIC channel. Yang belum subscribe, aku mohon kasih subscribe. Terima kasih sekali lagi aku ucapkan. So geng, jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Jom sembang.